tak tahu apa nama dia. Honey. Cherry jam. Apricot jam. Pancake. Fresh. Egg. Lembu. Roti telur. Telur rebus. Selur telur. Ini tak tahu apa nama dia. Tak ada nama. Ini roti apa tak tahu dah. Tapi ni dalam dia ni boleh tahan. Dalam dia ada chicken ham. Ini keras. Ni cacah kari sedap ke? Buat balik. Ni tadi kita makan salad. Ni tadi apa Tapi ni sedap ni. Sedap. Ni sedap. Ni semua ni apa tu? Olive. Jadi yang tak biasa makan tak boleh nak air sana. Sana ada cereal. Oh ni cheese-nya untuk makan dengan salad tu masih apa ni? Kala-kala telur dia. Apa telur makan salad. Kakak makan roti. Abang tadi dah makan salad, ni makan roti, kopi. Abu nak ambil apa bu? Coklat. Nak ambil apa lagi? You will see the numbers and everything, you know, you can recognize. When you say Sibel, why Turkish leather is so... Morning. Let's see. Class leather. Take go. Thank you. Abu? Baru Mama dapat ambil gambar Mama sendiri. Bang, belanja satu bang. Belanja satu. Cewa. Dah macam smoking tu. Dah macam smoking. Jakun betul kita. Apa dia? Dah macam smoking. Cakap berat. Tak ada apa-apa pun. Temperature tengok. baru 8 degree saja tau. Tengok. Cakap kan asap keluar. Cakap kan asap keluar. Tengok bapak cakap tu, kan keluar asap. Keluar asap, mulut tu keluar asap. Nak tadi ingat, kenapa orang ni semua perempuan pun smoking? Asap. Jakun betul kita. Aduh. Kita pelik macam mana dia kerja buat luar kan. Kerja luar ni macam pingsan. Sini macam Tak pengsan, dia adapt je. Mesti nak adapt, take time lah to adapt lah. Kalau dia pergi Singapura, dia Oh, dia tak tu boleh. tapi cakap dengan abang. Buah tim. Tapi tak ada buah lagi.
Okay. Kejap. 1, 2, 3. the way till Cappadocia. This is the original line of the Sros, but it's not Ephesus, you know. Actually, you know what? When we arrived to Ephesus, you will see all this Hispaniolit, they call it Hispaniolit, you know, a little bit more Spanish pronunciation. You can understand. Ibia. Oh, ni pokok tin. Pokok tin, pokok Just tin, a pokok tin. little shop, but it's nice, you know. Something, yes. This is pure olive oil. Summertime inside the yellow flower. Name is St. John wort flower. Cutburn, sunburn, acne, eczema. Which one you put on the skin? For dermatologic problem for skin. And you drink Eczema. For drink this one. Eczema or asthma? Eczema. I become This olive forgetful. oil, 4 times with olive oil, mix with the argan oil for hair, for rambut. This is 6 times pure olive oil, mix with the rosemary oil for rheumatic. Rheumatism. Smell hem. Wah, montel lah kamu. Cute lah muka dia. Muka dia bulat. Cute muka dia bang. pandainya pun. Buat pasport dulu. Dia tak suka eh? Merajuk. Alalah, dia tak nak tengok lah bang. Dia tak nak dengan abang. Sayang. Alah sayang. Boleh dia nak petik padahal dia dah cakap buah ni dia masam. Dia nak merasa apa petik buah limau. Dah dia ambil video ah. Dah ha.